Okey. Kos tu macam mana kos tu? Duit kita ke ataupun pembiayaan dia sediakan ke bagaimana? Ha? Okey, dia buat untuk kita, lepas tu kita bayar kat dia. Okey. Dia sebenarnya beli rumah ni dia ada banyak model. Pertama kita beli melalui bank lah. Which is kita gunalah pembiayaan tertentu. Sama ada rumah tu memang rumah yang dah siap lah. Bahkan telah diduduki subsidi atau seumpamanya, ataupun rumah dalam construction lah, dalam pembiayaan. Tapi kita guna bank lah. Ya, bank yang memainkan peranan. Sama ada dia beli rumah tu balik, dia jual pada kita, ataupun dia buat perkongsian atau seumpamanya. Tengok pada kontrak atau praktis yang dia buat lah. Itu bank. Yang ini mungkin juga saya tak pasti ya. Ada syarikat-syarikat tertentu yang buat perniagaan, dia buat rumah, kemudian kita kena bayar kat dia. Boleh, tak ada masalah sama sekali. Janji daripada awal dia kena jelas lah. Rumah ni kriteria bagaimana, luas dia, harga dia, apa semua. Dia kena ada kontrak yang jelas. Kemudian dia jual kita harga berapa. Dia jual beli. Kontraktor buat kita tu, kalau dia buat, lepas tu kita bayar ke dia, itu jual beli lah. Dia macam-macam. Kadang-kadang kita buat sendiri. Kadang kita suruh dia buat, tapi duit kita. Dia bagi kita quotation. Yalah, kita kena apa, dia juga buat rumah atas tanah sendiri. Tapi kita bagi duit ke dia. Kita buat pinjaman bank atau pembiayaan bank, kita bagi duit ke dia. Ikut quotation lah. Okey, rumah besar sekian, 500,000 contohnya. Jadi kita bagilah pada asuh-asuh, tapi duit kita. Ataupun kita beli barang, kita upah saja dia. Dia macam-macam model tu buat rumah ni. Macam-macam. Sama ada dengan bank ataupun kita buat sendiri dengan kontraktor atau seumpama. Yang ni mungkin ada juga. Which is kontraktor tu buat atas tanah kita. Mungkinlah kontraktor ni pun boleh ada dia guna dana dia sendiri ataupun dia pun buat pembiayaan juga. Tapi dia guna dana dia sendiri ke, dia buat pembiayaan ke, itu urusan dia. Tak ada kena-mena kita. Kita kira dia buat, kemudian dia jual rumah tu kita. Betul tak? Harus, tak ada masalah. Boleh aja. Apa-apa model awak nak buat, semua boleh. Tapi kontraknya mesti jelas. Yang jenis macam ni, jual beli. Dia buat-buat, dia jual kita. Tapi mesti jelas lah. Rumah tu dengan harga apa semua, kena jelas. Termasuk bayaran bulanan juga. Jadi, ya, tanah-tanah kita tak ada masalah. Sebab dia bukan jual tanah kita, tanah-tanah kita. Cuma rumah tu dia buat. Kos dia apa semua. Okey cik, saya ada buat package ni, rumah sekian-sekian luas, harga 300,000. Dia tengok, nak, dia pun buat. Okey cik bayar 1,000 sebulan, 30 tahun. Okey, tak ada masalah. Harus. Ya? Itu lain. Itu sama juga macam bank. Bank ni bila kita buat apa-apa pembiayaan, perumahan khususnya, dia jadikan rumah tu sebagai karyan juga. Sama bukan rumah ke, kereta pun sama juga. Tuan-tuan beli kereta, once tuan-tuan beli, tuan-tuan juga akan sign dalam kontrak tu collateral. Tuan-tuan jadikan kereta tuan-tuan tu sebagai karyan kepada bank. Lepas tu bank boleh tarik. Itu dalam akta hire purchase pun ada. Bank boleh tarik lah. Sebab kita jadikan harta tu collateral. Ni sama juga. Itu harus, tapi dia kontrak yang berbeza lah. Jual beli ni kontrak dasar, kontrak asal. Kita belajar dalam kewangan Islam, kita ada kontrak dasar, kita ada kontrak sampingan, kita ada kontrak separa dan macam-macam lagi. Yang ni kontrak dasar dia jual beli. Dia buat rumah kat tuan-tuan, atas tanah tuan-tuan, kemudian dia jual pada tuan-tuan, sekian-sekian amount, bayaran sekian-sekian, selama sekian-sekian. Kontrak mesti jelas. Okey? Second step, ada kontrak sampingan. Apa dia? Gadaian. Untuk dia punya security. Dia nak secure hutang dia bagaimana? Kalau tuan-tuan tak payah, dia nak buat apa? Dia nak buat macam mana? Sama macam bank pun. Jadi dia dah jual rumah tu kat tuan-tuan dengan bayaran ansuran sekian-sekian. Dia akan buat rumah tu juga collateral. Jadi saya tak pastilah in detail dia buat macam mana. Mungkin dalam masa 3 bulan tuan-tuan tak bayar, dia boleh ambil rumah ni untuk jual atau seumpamanya. Cara asasnya boleh. Kontrak pertama jual beli dia buat, okey. Kontrak kedua dia buat gadaian rumah tu untuk secure dia punya hutang. Boleh saja. Hukum syarat tu boleh lah. Cuma dari sudut undang-undang saya tak pastilah. Kontraktor boleh buat begitu atau tidak. Mungkin dia buat ikut undang-undang lah. Kontraktor ni dia ada lawyer dia apa itu ini. Ya. Jadi kontrak pertama jual beli. Kontrak kedua gadaian. Harus. Macam bank dia buat tu. Ya tak? Which hukum harus lah. Tanah-tanah kita lah, tak ada masalah sama sekali. Ni siap soal dia rumah. Ya, boleh? Jelas? Ya. Last lah, aku nak semayang. Dividen pilihan rakyat.
Okey, kita ada dua jenis bank di Malaysia. Yang pertama full Islamic. No doubt. Pertama bank Islam, kedua bank rakyat. Ya. Yang kedua, dia ada dua. Dia dui banking. Dia ada Islamic, dia ada non Islamic. Maybank kita ada Maybank, kita ada Maybank Islamic. CIMB kita ada CIMB, kita ada CIMB Islamic. Apa lagi? Jadi kalau bank rakyat tak ada isu lah. Itu kan bank Islam. The whole operation dia satu je Islamic. Dia tak ada konvensional. Tapi bank-bank yang lain kena cari. Kalau Maybank, Maybank Islamic. Kalau CIMB Islamic. Which is bank rakyat, okey. Semua patuh syarat. Perniagaan dia perniagaan yang halal. Dia tak melabur di tempat yang haram. Kontrak dia semua jelas. Ya. Kena tengoklah. Kena tengoklah. Ya, kalau dia dah bayar zakat tak payah. Kalau dia belum zakat, kenalah. Which is tahu saya, bank-bank dia tak zakatkan untuk peserta. Setakat ni yang buat zakat ni hanya tabung haji saja. Lain pada tu bank tak buat. Ya. Boleh, kira tu. Aku Azhar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.